AI mendorong pelajar ciplak tugasan. Gugat Etika Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, perkenalkan, saya Nur Ainin Syafia selaku Pegawai Eksekutif MD Secure AI dan bersama rakan setugas saya, Tiravid selaku Pegawai Teknikal MD Secure AI Berhad. Menurut sumber daripada Berita Harian bertarikh 17 April 2024, amalan ciplak, penyalinan tanpa izin atau plagiat menjadi isu serius dalam dunia. Pada tahun 2024, terdapat peningkatan sebanyak 30% dalam laporan pelajar menyalin tugasan dari AI sejak tahun 2023. Guru dan pensyarah mula menyuarakan kebimbangan terhadap keaslian kerja pelajar, terutama dalam karangan, esei dan laporan penyelidikan. Tanpa ada garis panduan yang jelas, ada murid yang gunakan AI untuk tujuan meniru tugasan, kongsi maklumat palsu atau lebih serius, mendedahkan data peribadi. Jadi, apakah penyelesaiannya? Jawapannya, pendidikan dan literasi AI. Kami mencadangkan agar subjek literasi AI diperkenalkan dalam silibus. Murid perlu faham apa itu AI, bagaimana ia berfungsi dan juga bagaimana nak gunakan dengan etika dan tanggungjawab. Selain itu, guru boleh beri projek kelas yang melibatkan AI seperti buat poster melibatkan AI atau hasilkan iklan video tentang keselamatan digital. Murid juga perlu diajar tentang etika digital supaya mereka tahu beza antara belajar dengan AI dan bergantung sepenuhnya hingga menipu. Dan jangan lupa, guru juga perlukan latihan. Bila guru faham cara kerja AI, barulah mereka boleh pantau dan bimbing murid dengan lebih berkesan. AI ialah alat masa depan. Jika disalahguna, ia boleh memudaratkan. Jika digunakan dengan betul, ia boleh memperkasa murid jadi lebih kreatif dan kritikal. Kami berharap carangan ini dapat dijadikan asas kepada polisi pendidikan AI yang progresif dan selamat. Dengan kerjasama KPM, guru-guru, ibu bapa dan pihak industri, kita mampu membina ekosistem AI yang bertanggungjawab di sekolah. Sekolah Madani Lambang Harapan, murid cemerlang jadi idaman. AI membantu penuh kecerdasan, membina bangsa penuh wawasan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.